Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, malam ini kita masih lagi membicarakan mengenai halal haram dalam rumah tangga. Seperti mana yang saya selalu sebut, kita duk bincang tentang halal haram dalam rumah tangga, dalam perkahwinan, pertunangan. Makin hari makin kita tengok isu-isu melibatkan rumah tangga ini semakin hangat diperbincangkan. Yang suami kena tangkap khalwat dengan bini orang dengan suami orang. Pada masa yang sama juga isu nafkah. Baru-baru ni perbincangan dalam parlimen yang mana Menteri Agama menekankan bahawa undang-undang berkaitan tentang nafkah tertunggak itu akan diperkasakan lagi. Sebab banyak kes di mahkamah, suami bila dia bercerai ni, dia kahwin dan anak-anak dengan isteri pertama tu atau isteri kedua tidak dijaga dengan baik. Bahkan orang itu membesar, budak-budak tu besar, sampai sekarang bila anak tu dah besar, mak tadi dapat anak-anak yang cerdik. Ada anak-anak yang macam mana? Dia ni belajar law, ambil law dekat universiti, saman bapa pula. Sebab apa? Tak tanggung, nafkah tak pernah bagi, tak ada pembuktian. Kena. Dan ada kes yang berjaya menang di mahkamah, kena bayar hampir sejuta lebih. Mana nak cari? Sebenarnya bukan duit tu yang anak tu nak. Sebenarnya mereka nak tunjukkan bahawa hak mereka tu ada. Jadi masalah sekarang, kalau benda tu orang buat main take for granted, maka akan menyebabkan hubungan rumah tangga itu tidak baik. Anak akan ikut apa bapa dia buat. Bapa dia tak jaga anak dengan betul. Bila membesar budak ni, budak tu kata, bapa aku pun buatkan mak aku macam tu, bapa aku pun buatkan aku macam tu. Jadi dia akan jadi contoh. Itu sebab Nabi SAW, dia tunjukkan contoh yang baik. Seorang bapa yang baik, mertua yang baik, seorang anak menantu yang baik. Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar dengan Nabi, bapa mertua dengan menantu. Tapi cukup hormatnya Nabi dengan bapa mertua pula hormat Nabi sebagai Rasul Allah Rabbi. Itu akhlak. Itu sebabnya anak-anak Nabi SAW berakhlak mulia, ya, keturunan Nabi SAW. Namun begitu, keturunan yang akhir-akhir yang kita pun tak tahu yang tersebar dekat Indonesia semua tu, itu saya tak pastilah sama ada betul-betul keturunan Nabi ataupun tidak. Ya, sambil mengajar isap okok ni penting buat saya pun. Ya, lepas tu cerita-cerita dongeng banyak sangat. Ya, cerita dongeng banyak sangat. Wali boleh hidupkan jenazah yang dah meninggal. Kalaulah wali boleh hidupkan jenazah, Nabi dah hidupkan Hamzah dah lama dah. Betul tak? Hamzah radhiyallahu anhu, saya bawa balik ke Mekah, di Madinah. Tuan-tuan bayangkan kita pergi ziarah Uhud, antara perkuburan lama zaman Nabi SAW. Jenazah Hamzah depan Nabi SAW. Boleh dia Nabi kata, aku dalam peperangan perlukan Hamzah, maka hidupkan ya Allah. Hidup, tapi tak hidup, mati, meninggal dunia. Sehingga hari ini ia menjadi lakaran sejarah yang tak boleh diubah. Tengok, ini macam mana hari ini wali pula boleh hidup, bukan pula. Tak cukup dengan seorang, dia hidupkan satu kampung punya perkuburan sebab cari seorang punya. Mana kadang-kadang jangan terlalu khurafat sangat tuan-tuan, sebab kita kena jaga bab-bab ni. Ya. Sebab Malaysia ni dia nak ceramah, nak bagi kuliah, kena ada tauliah. Dekat Indonesia tak payah tauliah, kau jalan je lah. Kan? Sebab beginilah.
Jika ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh WhatsApp ke nombor 0102326621. Tuan-tuan perbualan hari ini tajuk kita berkaitan tentang az-zawaj bi aktsari min wahidah. Kahwin lebih daripada seorang. Ini dinamakan poligami. Poligami tak salah, dibenarkan dalam Islam. Ni baru ni pun harian Metro ke Utusan, saya tak ingatlah, berita harian antara tiga tu lah. Saya di Mekah, dia orang WhatsApp, dia minta pandangan sebab berlaku satu peristiwa dekat Malaysia ni. Isteri pertama ni yang tolong uruskan semua urusan perkahwinan isteri kedua. Yalah, isteri kedua. Maknanya suami, urusan suami itu semua diurus oleh isteri pertama. Jadi dia kata, adakah Islam menggalakkan perkara ini? Pertama, Islam memang menggalakkan kasih sayang. Yang kedua, Islam memang menggalakkan perkahwinan. Bukan 1, 2, 3, 4 tu. Perkahwinan secara umum. Memang. Nombor 3, Islam membenarkan. Tengok menggalak, membenar berbeza tu. Ya ayyuhallazi Allah sebut dalam Quran tu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat tu jelas. Geng yang nak berpoligami ni, dia kalau tahu hukum ni settle masalah. Dia takkan jadi masalah kat mahkamah syariah tu. Allah kata kahwin, fankihu ma taba lakum minan nisa. Mana-mana perempuan yang kau rasa baik, elok, dia subjektif. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu 2, 3, 4 tu satu. So syarat tu dah ulama letak, dia tak letak syarat ke sini. Syarat tak ada. Ulama datang buat syarat. Bila apa antara syarat-syarat dia banyaklah, nanti kita akan bincanglah. Cuma antara syarat pertama, kau mesti mempunyai kewangan yang baik. Kewangan kena ada. Yang kedua, kena ada prinsip. Nak kahwin seorang lagi kena ada prinsip. Saya tak tahu kat Bukit Mahkota ni ramai tak yang poligami. Tak sempat nak bermuamalah lagi ya. Tapi kebanyakan tengok wajah-wajah ni takut bini semua. Tak boleh pakai semua. 2. Kena ada prinsip. Prinsip dia macam kawan saya dekat UKM. Relax. Dia 2 bini daripada umur dia 25 lagi. 2 orang bini. Seorang cikgu dan nombor 2 pun cikgu. Sekarang ni anak 9. Dia ni prinsip dia jelas. Balik rumah pertama, yang pertama kau jangan cakap isteri kedua. Maksud apa? Jangan tanya tentang contoh balik malam ni lepas isyak kan, suami balik ni. Contoh suami balik rumah. Suami lapar. Ada apa malam nak makan? Jangan keluar perkataan daripada isteri ni. Takkan tak makan rumah sana. Kau cakap itu memang kena marah dia. Isteri ni memang kena marahnya. Dia kata jangan cakap, itu hak saya nak makan kat mana-mana. Kalau ada prinsip je ni, best. Baru boleh kahwin lebih. Tapi dia ni nak kahwin seorang lagi, masuk pintu belakang jadi. Dia jadi kacau tu kan. Dia tak elok. Jadi itu menampakkan Islam itu tak elok. Padahal Islam tu elok. Orang yang mengamalkan Islam tak elok. Itu yang tak cantik. Baru ni saya pergi umrah, kemudian ada orang London, orang daripada UK. Dia ni orang UK kahwin dengan orang Malaysia. Dia banyak duduk UK. Sekarang ni kerja dekat Singapura. So dia seorang lah dalam 200 jemaah tu, dia seorang yang saya kena campaikan dalam bahasa Inggeris. So tak apalah. Dia kali pertama buat umrah. Dia dah Islam lama dah. Dah hampir 10 tahun di Islam. Cuma dia mula dekat dengan Islam, belajar Quran, belajar tentang sembahyang dengan baik 2 tahun terakhir ini. Sampailah dia pergi umrah. So dia pergi umrah ni, dia bila bawa dia pergi buat tawaf, dia terkejut. Tahu tak macam mana tuan-tuan? Kita tawaf, tuan-tuan tahu kan? Tawaf kita kan orang tolak kan? Tolak tu lah signature tawaf. Tolak. Kadang-kadang dia pusing kita dia buat ni. Kena undur balik sikit. Dia boleh, orang tolak dia kata, jalan. Jalan bila kau nak siap tawaf? Sebab dia kata, what is this? Apa ni? Tolak-tolak ni. Dia kata jalan ni dulu tak boleh ke? Dia kata, brother, tak boleh. Inilah jalan dia. Kau kena ikut. Macam mana pun dia tolak kanan kiri, kau kena jalan je lah. Ikut aku. Saya kena tolak. Oh my God, what is this? Dia marah dia orang tu. Dia marah. Kata,
Buat tak tahu je lah, jalan ikut aku sampai peringkat tu. Sebab apa? Orang yang masuk Islam, convert, dia akan kata, Islam, this is way, this for Islam. Ini cara jalan Islam ni. Dia akan anggap bahawa Islam ni teruk. Bila pergi negara orang Islam, kotor. Pergi negara orang bukan Islam, dia orang tengok sangat bersih. Itu kadang-kadang kita malu pada orang Islam, pada negara-negara Islam. Tapi Alhamdulillah sekarang ni banyak negara Islam dah mula ke arah kebersihan. Mekah, Madinah, dia punya tagline dia, bandar bersih. Tanah suci, bandar bersih. Tu dia punya tu. Dia panggil yalah, dia punya tagline bahasa Melayu dia, bandar suci, tanah suci, bandar bersih. Bagus dia punya tagline. Tapi itulah mentaliti manusia ni, tetap macam tu juga. Makan minum air botol lempar. Tu tak boleh nak, dia kena dibudayakan lagi lah. Ya. Rumah saya marah. Dia masuk bin Daud beli barang. Saya tak ikut lah. Dia pergi sorang-sorang dia. So, kalau kita, bila kita angkat kan, kita ada troli ataupun kita ada bakul, beratur nak membayar. Orang Arab ni, orang Arab mana tau, dia kata satu suami isteri pakai jubah, lepas tu pakai tudung hitam apa semua ni. Saya rasa sama ada daripada Kuwait ataupun daripada Arab Saudi, mana something like that lah kalau pakaian itu. So dia beratur, barang dia dah bakul penuh lah. Masa dia bayar, dia letakkan semua barang yang bakul, dia buat plastik. Kan masih kira. Bakul tu dia letak betul-betul atas jalan raya, tengah jalan. Orang masih di sana, hello sir, ambil ni, letak balik tempat dia. Dia buat tahu, no, this is mine, it's not mine. Bukan aku punya. Memang bukan kau punya, itu bin Daud punya. Tapi kau letak balik tempat dia. Tengok mentaliti. Rumah saya pula tak puas hati, dia pergi cakap pula pada cashier tu, apa ni? Jangan risau tentang tu. Kau letak barang kau, aku kira kau letak. Kau pun letak kat situ juga tu. Jadi mentaliti orang ni, kalau tak ubah, kita tak akan maju. Itu sebabnya Islam ni dia ajar banyak prinsip. Kita kena belajar dan kita kena kuat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Poligami itu Islam kata apa? Al-Islam dinun yulaimul fitrah. Islam ini dia ikut fitrah. Wa yu'alijul waqi', dan sesuai dengan keadaan semasa. Dulu Arab Saudi memang dia 4 orang isteri itu biasa. Sebab dulu mereka dapat, isteri-isteri dapat subsidi. Yang dulu diharamkan kerja, tak boleh kerja sehinggalah Muhammad bin Salman masuk. Muhammad bin Salman masuk, dia bagi orang perempuan kerja, 38% perempuan sekarang ni perempuan dah boleh bekerja. Dulu tak boleh langsung. Yang datang daripada Pakistan, India, Bangladesh, dia orang yang bekerja. Tapi sekarang ni perempuan dah boleh bekerja. Boleh bawa kereta, boleh cari rezeki. Sebab apa? Dia tarik balik subsidi kepada para isteri, satu. Dia tarik balik subsidi minyak. Sekarang ni minyak ni lebih mahal daripada kita. Yang ketiga, dia tarik subsidi apa? Ada 3 subsidi dia tarik. Dan dia naik, dia tinggikan cukai. Cukai dia 15%, lagi tinggi daripada kita. Itu sebab masa saya belajar, masa zaman kita belajar, cukai ni haram. Itu sebab kami masa belajar kat Syria, belajar fiqh, bab cukai ni tak ditekankan sangat. Sebab cukai tu haram daripada awal lagi, sebahagian ulama. Saudi tak pernah pakai cukai. Jadi bila kita cakap Malaysia boleh pakai cukai tu, dia haram kan, dia kata tu dosa lebih. Sekarang dia orang lebih besar cukai daripada kita. Lagi besar. Sampai kata, wish, dahsyat, Malaysia tak sebanyak ni. Dia orang guna sungguh. Sebab sekarang ni dia orang punya target pendapatan negara 1.47 bilion. Trilion, sorry. Sekarang dia punya target. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, dia dah mula buat macam-macam pembangunan dekat Mekah dan Madinah. Kesan dia, lepas ni tuan-tuan pergi umrah, 15,000 tu I think untuk 100 meter. Sekarang 50 meter ni, 15,000 tu 100 meter, 2 orang sebilik. Kalau 3 orang ke 4 orang sebilik, 12,900. Tak masuk makan tengah hari, makan malam. Tu makan sendiri.
Dulu package ni baru 9,000 bawah semua. 7,000, 8,000 dan 15. Saya dengar khabar kalau depan Masjid Haram tu dia nak pecahkan semua hotel depan, termasuk Hilton apa semua, dia akan jadi lebih mahal. Sebab yang belakang tu jaga jamaah Umrah dah mula. Tu sebabnya kena bersedialah. Tapi yang pelik kan, Mekah, Madinah walaupun mahal macam mana pun orang makin bertambah. Itu unik. Dulu kalau kita duduk hotel depan, kalau kita duduk depan dekat Continental Madinah Masjid Nabawi kan, duduk dekat Taibah, azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun turun daripada hotel tu boleh masuk terus. Kadang-kadang masuk bilik air tu, ambil wuduk apa semua, imam dah semayang dah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita turun tu boleh jalan masuk lagi kita ni. Sekarang tak ada dah. Turun hotel tak boleh masuk dalam kawasan masjid, penuh lah. Tuan-tuan kena semayang dekat tepi jalan, kena bawa sejadah. Tengok, orang makin ramai. Tu Allah bagi kemuliaan tu yang fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah bagikan kemuliaan kepada dua tanah haram itu. Itu sebabnya apa pun tuan-tuan cakap, dia tetap akan jadi mahal, akan naik sebab Allah nak muliakan tempat itu. Baik. Cuma kita rasa lega sikit bila mahal pun kita bayar kat situ. Hotel tu semua, duit-duit hotel tu sepenuhnya 100% dibagi kepada dua masjid haram ni, Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Tu hotel, mana-manalah hotel depan tu, semua tu tanah wakaf. Termasuk jam, menara jam tu. Menara jam tu ada 9 hotel. So 9 hotel tu semua tu income dia diberikan terus kepada Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Sebab dia tak ada minta sedekah untuk masjid, tak ada. Dia orang semua dia diwakafkan dah. Baik. Jadi itu fitrah. Wa hadha ma nushahiduhu jaliyan fi mawqifihi min ta'addudi zawjat. Oleh sebab itu Islam membenarkan orang lelaki untuk berkahwin lebih dari seorang jika mereka itu benar-benar mampu. Abaha lil muslim ay yatazawwaja bi akthar min wahidah. Wa qad kana katsirun min al-umam wal milal qabla al-islam yubihuna at-tazawwuj bil jam wal ghafir minan nisa qad yablughu al-asharat. Zaman sebelum hijrah, sebelum Nabi datang, mereka bukan poligami, tetapi mereka ini ada ramai gundik, lebih daripada 10. Islam tak nak benda tu. Jadi Islam dia tidak haramkan semua, sebab budaya orang Arab masa tu ialah main perempuan, suka main dengan perempuan, cari perempuan, nisaun kasiyatun ariyat, wanita tu seksi-seksi semua. Jadi Allah tahu sifat manusia ketika itu, dia bagilah kahwin sampai 4, tapi dengan syarat. Itu dia. Nak mengharamkan yang sebelum. Yang sebelum ni dia bukan Allahumma salli Muhammad, bukan kahwin, tapi gundik, simpanan, wanita simpanan, perempuan simpanan. Ni yang sekarang ni yang kita risau, budaya itu sudah ada dalam negara kita. Baru ni saya jumpa seorang orang kaya, berduit tapi tak kahwin. Dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya rasa tak tenang lah hidup saya." Saya kata, "Tak tenang." Dia sembang. Rupa tak kahwin. Umur dah masuk 50. Masa saya jumpa dia tahun lepas 49. Sekarang ni 50 lah. Tak kahwin. Saya kata, "Macam mana you tak kahwin?" Dia orang kenamaan juga dan ada pangkat. Saya kata, "Kenapa you tak kahwin? Duit ada, rumah ada, kereta ada, semua ada, bisnes bagus. Kahwinlah." Itu sebab you tak tenang. No. Dia kata, "I tak perlu kahwin, Ustaz. I tak perlu kahwin. I semayang tak tinggal. Umrah I pergi setahun sekali." Umrah dia pergi setahun sekali. Cuma I ni rasa hati I tak tenang dalam bab bila fikir akhirat ni. Dia fikir akhirat. Kata bagus lah fikir akhirat sampai tak tenang dia tu. Lepas tu yang ketiga yang best kan? Alhamdulillah. Yang ketiga dia cakap apa? Saya kata macam mana
nak tenang kalau isteri tak ada, pasangan tak ada. Sebab itu fitrah manusia. Dia kata, saya tak perlu Ustaz. Sebab saya seminggu tu kalau untuk seks, jangan risau. Memang ada je orang tawar. Memang dia handsome. Orang tawar kan. Yang tawar ni bukan perempuan kebrek dekat jalan tar tu. Tak. Ini yang orang, businesswoman, tidur je. Nak tidur, nak berzina, pakai kondom. Jangan risaulah tentang baby tu, takkan mengandungnya. Dia jadi macam amalan tau. Saya kata, berapa lama kau buat ni? Oh, dah lama Ustaz. Dah lama. So saya tak ada masalah. Kalau bab seks ni saya tak ada masalah. Saya petik memang datang. Cuma saya kena belanja makan lah di orang lepas tu. Oh, budaya. Jadi itu sebabnya Islam jaga bab ni. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati tempat zina tu. Tu sebabnya bau-bau ni kena serbu. Kan? Nak cakap banyak pun UKM ada seorang. KPT ada seorang. KPM pun banyak. Doktor pakar pun ramai. Aku nak cakap apa? Malu juga nak sebut UKM. Tapi tak apalah, benda dah jadi. Dah tersebar pun. Kecoh kami dalam WhatsApp group. Apa namanya, pensyarah. Macam mana boleh ada buat? Dia bukan pensyarah lah. Tapi, tuan-tuan, ini macam mana nak cakap? Tempat tu tempat memang nampak maksiat. Memanglah dia dipanggil, sini panggil apa kan? Kalau di negara Arab dia panggil hammam. Sini panggil apa? Solat. Spa ke tu? Bukan spa kan? Itu spa kan? Mandi wap kan? Masalahnya masa orang pergi tangkap video tu, ada yang dah terlepas. Yang dapat tu isteri saya. Terlepas, lelaki telanjang bulat. Kata spa, mana tu kena menyepak nama tu. Apa benda telanjang bulat, kau lelaki dengan lelaki, betul lelaki dengan lelaki aurat pusat sampai lutut. Tapi kau tak boleh mandi telanjang, brother. Tak boleh, haram. Tapi dah sampai peringkat tu, membudayakan benda yang tak hidup. Nak charge atas apa? Tu yang jadi isu. Kenapa tak tangkap, tak ambil tindakan? Bang, kau Malaysia ni nak ambil tindakan, kau kena ada akta. Kau kena ada undang-undang yang betul. Jadi nak kenakan tu, saya bincang panjang dengan kawan-kawan peguam. Dia kata nak charge atas apa? Khalwat. Yang pergi umrah tu duduk sempat 3 orang sebilik, khalwat semua tu. Tak boleh. Nak charge atas apa? Tak ada nak charge. Kalau perempuan lelaki memang ada khalwat. Tapi kalau nak charge, dia lagi-lagi pun Menteri Agama kata dia ada satu klaus. Sebab dia hakim kan, dia bukan ketua hakim. Dia kata ada satu klaus. Klaus tu dia kata boleh boleh pegang dia orang ni, boleh ikat dia orang ni, tangkap dia orang ni, kenakan atas asas dia mengajak kepada dia buat suatu benda yang menjelitkan, membawa kepada maksiat. Itu tapi tak kuat, boleh dilawan lagi. Tu orang undang-undang tahulah. So saya kata, oh patut dah dia orang lepas kan. Tu ketua polis Kuala Lumpur kata kami nak charge apa. Tu buat kami lepas. Tapi moral of the story, nak buat benda tu kena ubah. Dekat mana? Kena ubah dasar dan undang-undang yang sedia ada. Kena baiki. Dan itu tidak semudah yang tuan-tuan anggap. 355 sampai hari ni tak selesai. Tukarlah kerajaan macam mana pun, macam tu juga. Saya dah terlibat untuk 355 tu berapa lama dah? Saya rasa daripada tahun 2015 lagi terlibat. Mesyuarat, lepas mesyuarat. Sampai sekarang tak masuk-masuk. Dia bukan isu politik. Maknanya bukan senang nak masuk dalam dewan yang mulia itu. Kalau bahan tak kuat. Kalau tidak, dia kena tolak macam tu je. Itu sebabnya, lepas tu kita kena ada isu lain pula. Dia ada isu-isu negeri-negeri pula. Bila undang-undang syariah ni, dia mesti di bawah negeri-negeri. Negeri-negeri pula, dia bawah raja-raja. So, semua tu proses yang panjang. Itu tidak semudah yang tuan-tuan rasa, boleh buat, ambil tindakan. Tak. Itu sebabnya, benda-benda macam ni, kita kena banyak tanya pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pakar ni undang-undang. Orang undang-undang syariah, undang-undang civil. Dia kena dua tu kena selari.
baru nampak. Ya. Baik. Jadi itu sebab zaman jahiliah ni dia orang simpan perempuan, dia tak kahwin. Kahwin beban bagi dia. Liability. Tapi kalau simpan perempuan, suka sama suka. Tu ketua Polis Kelantan, saya pergi ceramah Polis Kelantan, dia benda sama juga. Di Kelantan pun tinggi kes zina. So, nak cakap apa? Di mana-mana sebenarnya. Di KL ke, Selangor ke, Kelantan ke, Terengganu ke, benda maksiat ni bos, maksiat. Ada orang kata, Ustaz, kenapa Ustaz membuat juga? Ustaz bukan malaikat. Yang kena tangkap haluan. Nah, lagi best. Ni dekat sebuah negeri, saya tak mau cerita negeri mana. Saya pergi ceramah satu Malaysia. Jadi ada seorang tu cerita, kata Ustaz, kami punya baru ni semalam kita ambush sebuah rumah janda kaya kena tangkap haluan. Oh ya, pukul apa? Pukul 3 pagi, 3.40 pagi. Oh, masya-Allah. Banyak ke kes? Banyak juga Ustaz, tapi yang ni pelik sikit, rare sikit Ustaz. Oh, siapa yang pergi? AJK Masjid, Imam 2, lepas tu Bilal, lepas tu polis, SPRM, semua pergi. Ditangkap. Masa ketuk tu, ada orang report, kata ada khalwat dekat rumah sekian-sekian, rumah teres. Ketuk pintu apa-apa, tak buka-buka. Lekas setengah jam baru buka. Bila buka, tengok janda tu keluar. Ada orang lelaki ke? Tak ada, orang lelaki tak ada. Rupanya dia tertinggal. Ada apa? Kasut. Dia nak nipu tak tempat simpan kasut kelang kabut pukul 3 pagi kot. Ya. Oh, ada ni dia bukan kasut penuh tu, kasut macam capal, separuh ada, separuh tak ada. Depan ada, belakang tak ada. Capal gitulah. Saya sawut je tu. Oh, jadi perempuan ni kata, dia lelaki. Masuk cari. Tuan-tuan tahu, Imam 2 jumpa. Berada di balik beg bagasi untuk overseas yang besar-besar, belakang tu. Tuan-tuan tahu dia jumpa siapa? Imam 2 tangkap Imam 1. Jangan main. Tapi saya tak tahu sebut negeri mana. Tapi nak bagi tahu, Imam 1 pun kena. Terkejut bila Imam 2, Imam apa buat di sini? Dia kata datang berubat. Boleh berubat, tapi tak bolehlah pergi duduk seorang-seorang dengan perempuan tu, tak boleh. Kau kena bawa. Sebab apa? Sebab maksiat ni dia tak kira siapa pun. Ustaz ke, ustazah ke, Tok Imam ke, Tok Bilal ke, YB ke, menteri ke, siapa pun, kalau dengan perempuan hati-hati. Sebab apa? Sebab fitnah. Kau zikir macam mana banyak pun, tapi iman itu perlu dijaga. Dia iman satu, lepas tu nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Itu sebabnya apa-apa pun kena ada hubungan dengan Allah dengan kuat, dan yang kedua kena ada pasangan. So ni pasangan tu dia menurunkan kita punya perasaan seks yang melampau dan sebagainya. La ilaha illallah. Fa amman qaid faja'ala al-hadd al-aqsa li zawjat arba'an. Jadi bila dah sebelum jahiliah tu dah habis 10 rumah perempuan simpanan. Ni baru ni kat Melaka masuk surat khabar, masuk berita 2 doktor perubatan, dua dalam rumah, duduk serumah, kena tangkap. 2 tangkap, bayar ni lah, bayar denda lah. Dua duduk serumah. Tak ada rasa bersalah langsung. Tak rasa bersalah. Sebab apa? Profesional lah. Dia bilik lain, saya bilik lain. Ni, saya punya PA beritahu dekat kawasan perumahan dia. Kat Bangi ni. Kena tangkap kau ni dengan Jais. Duduk serumah dah lama dah. Sewa rumah tu, duduk rumah. Lelaki dan perempuan. Tak rasa bersalah. Tu bahaya tuan-tuan. Zaman sekarang kita kena banyak saling tolong-menolong untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan nampak, tegur. Kalau dah sekarang ni tak boleh duduk diam. Sebab saya setuju dengan Nordin apa? Siapa yang famous kan ni? Janji. Dia tegur Gen Z tu. Nordin ke apa benda lah? Terkenal sekarang ni, tengah famous budak-budak muda. Orang tua dia tegur orang muda agar berjaga-jaga dengan maksiat, dengan hutang. Menarik juga. Dia sekarang tengah famous budak orang tua tu.
Tuan-tuan. Baguslah, dia bukan nak mengutuk orang, bukan dia nak marah budak-budak muda, tapi dia nak bagi kesedaran. Sekarang ni orang muda tuan-tuan, kerja tak lagi, tapi lepak kat mana? Starbucks dulu. Sekarang tak Starbucks lah. Apa kita yang kat sini atas bukit? Kopi atas bukit. Ni bukit kan? Yalah bukit kan. Dekat tu. Abangi Avenue tu. Kopi apa dia? Coffee Bean. Kerja tak lagi, tapi Coffee Bean. Duit siapa kau sapu? Bapak kau punya. Bapak kau pun minta tarik kedai mamak. Tu pun minta les. Dia pergi kat situ bos. Tambah ni. Tu yang jadi RM25 satu bekas tu. Tu yang si apa nama? TikToker tu dia tegur. Dia kata kau nak nampak hebat, kau kena cari duit sendiri. Bapak kau tu dah bongkok kerja cari duit, kau perhabiskan duit senang-senang. Bapak kau suruh kau pergi belajar, tapi kau pergi melepak tempat-tempat yang ada duit, yang mewah. Jadi tak boleh. Jadi itu sebab tuan-tuan, zaman dah berubah. So kita kena saling tolong-tolonglah. Pernah suatu ketika sahabat Nabi SAW, dia datang jumpa Nabi dan berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ada 10 orang isteri." Dia masuk Islam. Faqala lahu Nabi SAW. Nabi pun berkata, ni dia kahwin masa sebelum Islam tau. Bila dia masuk Islam, dia bawa 10 isteri dia. "Ya Rasulullah, aku ada 10 ni, macam mana buat ni?" Maka kata Nabi, "Ikhtar minhunna arba'a wa fariq sa'iruhun." Kamu ni pilih daripada 10 tu 4 saja. Yang bakinya kau lepaskan. Mana kau pilih yang terbaik. Kalau Haji ada 10 orang isteri, Haji tolak yang mana? Nombor 1 sampai 10. Tak terfikir Selalunya orang ambil daripada 1, 10, dia akan simpan yang nombor 10, 9, 8, 7. Hak tu paling muda. Kereta baru. Hak tua dia tinggal. Tapi sahabat-sahabat ni dia tak ada macam tu. Dia akan pilih yang terbaik, wa atqahunna, yang paling takwa dan paling dekat dengan akhlak, yang paling kuat akhlaknya. Itu sahabat Nabi SAW. Dia tak tinggal merata-rata gitu. Dan antaranya juga man aslama an samaniah, ada yang kahwin 8, ada yang kahwin 9, ada yang kahwin 5. Maka Nabi melarang perbuatan tersebut dan tinggalkan 4 sahaja. Dan ada orang dia dengan Nabi sempat. Lepas tu dia cerai, dia tetap nak penuhkan kota tu. Ada kawan dia kat Puchong, dia dah kahwin 4 ni daripada umur dia 23 tahun. 23 tahun dia balik tu dia kahwin seorang. Lepas tu dia kahwin 2, 3, 4. Sampai sekarang umur dia dah 52 tahun kot. Sampai sekarang tetap 4. Walaupun dia bercerai banyak lah. Kerana dia cerai nombor 3, dia kahwin lagi. Dia kata dah 3 tinggal 3 kan. Oh tak boleh. Kena penuhkan seorang ni. Tak penuh tak boleh. Dia tak boleh. Dia jadi giat nak penuhkan 4. Tapi puas hati bos. Isteri pertama BMW, isteri kedua BMW, isteri ketiga BMW, isteri keempat BMW. Dia pakai kancil je. Dia pakai ni apa, X70. 4 bini ni dia jaga. Hari tu bini pertama rasa nak pakai Mini Cooper. Dia jual semua 4 bini, dia beli Mini Cooper 4. Yang ini elektrik, yang ini tak elektrik, habis semua. Saya kata macam ni cara berhidup. Oh, hebat. Tak apalah, dia bisnes besar, dia main bisnes dengan negara Arab. So tak apalah, duit dia banyak. Kita kalau buat macam tu tuan-tuan, nampaklah saya jalan seorang-seorang saja. Tak payah. Aku nak hidup bahagia, tak nak hidup pening kepala. Wallahu a'lam bishawab. Okey, saya nak buka soalan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ni ada orang hantar soalan. Menyentuh mukaddimah Ustaz tadi, saya keliru. Ada kalangan saudara saya yang membenarkan berbicara dan meminta almarhum ibu atau ayah doakan kesejahteraan anak-anak sewaktu menziarahi kuburan. Mukadimah saya tentang kubur ni ke tentang doa? Saya pun lupa lah. Mohon pencerahan Ustaz. Islam membenarkan kita menziarahi kubur.
Asalnya tak boleh. Kemudian Nabi arahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku tak pernah larang, dulu aku larang kamu dari menziarahi kubur, dan sekarang aku benarkan, ziarahlah kubur. Jadi ziarah kubur itu dibenarkan. Itu yang pertama. Nombor dua, bolehkah kita untuk mendoakan arwah ayah? Boleh. Sebab doa antara benda yang Allah akan terima, yang Allah akan Allah nak adalah amalun soleh daripada doa abna soleh. Doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi apa saja anak-anak tuan-tuan buat, kalau tuan-tuan meninggal, apa yang kalau saya meninggal, apa yang saya akan dapat? Pertama, sedekah jariah saya, zakat saya, wakaf saya, sedekah saya itu. Saya kongsi ilmu ni. Ilmu ni apa ni? Sedekah ilmu, wakaf ilmu. Kita kongsi ilmu. Nombor dua, sedekah jariah. Amalan-amalan soleh kita. Yang ketiga, tuh anak-anak. Doa anak-anak yang soleh. Anak-anak datang masjid. Ni tuan-tuan, anak tuan-tuan dah, kalau tuan-tuan meninggal, anak tuan-tuan duduk kat tempat tuan-tuan, semayang. Dia semayang, tuan-tuan dapat juga pahala. Tuan-tuan dapat pahala. Dia baca Quran, tuan-tuan dapat pahala. Dia bayar zakat, tuan-tuan dapat pahala. Dia bersedekah, tuan-tuan dapat pahala. Itu dia panggil amalan yang berterusan. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam bab yang melibatkan ziarah kubur ini dan doa anak-anak ini sangat penting. Dan anak-anak perlu mengingati jasa baik mak bapak itu tadi. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, doa kesejahteraan kepada ayah, ibu yang telah pergi, doa ibu bapa kepada anak-anak agar menjaga dan menjadi anak-anak yang soleh amat ditekankan. Itu buat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa tu bagus tu. Untuk dunia baik, akhirat pun baik. Baik. Tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon komen mengenai pramugari AirAsia mula bertudung. Adakah itu bagus? Macam mana kapal terbang Malaysia Airlines pula? Macam aku CEO Malaysia Airlines. Tanya soalan pun. Dah azam belum ni? Belum lagi? Saya jawab juga. Kan jawab kan dia datang senang azam pula. Pramugari satu usaha yang cukup bagus. Sebenarnya dia orang ni pramugari nak pakai tudung ataupun segala yang melibatkan kapal terbang ni, dia ada undang-undang dan dia ada polisi dia. Benda ni saya tahu ketika kami semua, saya dan beberapa penceramah-penceramah lain masa tu tahun 2000 pula apa ni 2015 16 macam itulah, 16 17, tapi belum 17 lah, belum 16 15 16 bertemu dengan Datuk Seri Najib ketika itu Perdana Menteri. Dia panggil dan dengar semua nasihat pandangan-pandangan daripada pakar-pakar Islam. Termasuk masa tu Dr. Zul Bakri yang lepas tu jadi mufti kan. Dia ada Dr. Zaharuddin, Profesor Datuk Dr. Muhayya, saya dan termasuk mufti wilayah sekarang Ustaz Fawaz dekat rumah dia dekat Putrajaya, rumah Perdana Menteri. Kita cakap lah, bila pramugari kita nak pakai tudung. Masa tu dia ada pegawai dia kata okey, kita semak, kita akan tengok. Sebab apa? Sebab benda tu dia ada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat yang perlu kepada polisi yang diubah. Jadi benda tu berterusan perbincangan. Lepas tu naik tu sampai tu zaman Tun Mahathir tak sempat, masa tu tak sempat langsung sembang. Lepas tu zaman Tan Sri Mahyudin tak sempat. Lepas tu bila sampai zaman Datuk Ismail Sobri cakap lagi. Masa tu saya cakap dalam forum perdana, depan dia dan semua ada TV1. Sebab impact dia tu, kita cakap tu dia kata I will take notes. Saya ingat lagi. Tapi dia tak sempat nak teruskan. Masuk zaman sekarang, Madani ni cakap lagi pada Menteri Agama, dibawakan lagi bercakap dengan Menteri. Alhamdulillah benda tu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Cuma untuk apa? Untuk pakaian tu ketat, takkan ada yang cadang tu. Dia kata Ustaz, tapi pakaian yang ada tu ketat lagi Ustaz. Nanti dulu.
Slow-slow lah, orang tu baru tutup kepala. Kau nak suruh tutup pakai tudung semua pula lah. Sabar-sabar dulu, sikit-sikit. Nak buat yang ni pun berapa kali menyebutnya. Sebut. Alhamdulillah. Lepas tu, ni sekarang Malaysia Airlines memang dah dibuat sebenarnya. Malaysia Airlines dah buat sebenarnya. Cuma dia tak umumkan secara rasmi. Buat masa ni dah ada. Amal dia dah pakai tudung. Lepas tu ada pegawai-pegawai yang bawah tu semua pakai tudung dah. Jadi maknanya sudah ada. Ya. Cuma perlu lebih kemas pengumuman yang lebih detail. Jadi itu salah satu momentum yang baik lah, satu perubahan yang baik. Kita ni tuan-tuan dan puan, doa je. Doa biar pemimpin-pemimpin ni terbuka hati untuk dengar nasihat-nasihat para mufti dan juga pakar-pakar dalam bidang pengajian Islam. Jadi insya-Allah saya tengok sikit demi sikit diorang cuba buat. Dan baru ni pun masa saya buat convention pengajian Islam, saya kumpulkan 4,000 orang pelajar pengajian Islam seluruh IPT buat dekat UKM. Perdana Menteri datang, saya sebut depan tu untuk tengok balik di mana pengajian Islam akan duduk. Adakah mereka ni bila keluar daripada universiti pengajian Islam jadi imam ni? Sampai bila jadi imam? Gaji imam berapa je? Mereka pun, imam-imam ni pun nak rasa juga gaji PTD yang sampai turus 3, turus 2 tu. Betul tak? Nak dapat PTD tu bukan senang. Nak pengajian Islam boleh tak jadi DO? Takkan tak boleh jadi DO? Kan? Benda yang sama juga belajar kat SPM, benda yang sama juga belajar kat universiti, cuma bidang tu berbeza. Tak, jadi saya cakap benda tu. Alhamdulillah baru-baru ni masuk dalam kabinet, Perdana Menteri minta untuk semua silibus IPTA, IPTS yang berkaitan tentang pengajian Islam dikaji semula. Lepas tu dia minta semua menteri-menteri dalam kabinet tu untuk untuk tengok balik pengajian Islam ni, ustaz-ustaz ni kat mana berduduk ni? Dekat integriti ke? Masalah dia orang pula kata ada juga ustaz tak integriti. Sudah, dia semua sama je tuan-tuan. Yang penting dapat dilaksanakan. Bukannya ustaz-ustaz hanya jadi imam saja, keluar-keluar daripada universiti, mereka ni ke mana kita letak dia. Jadi insya-Allah lah, itu usaha permulaan lah. Sekurang-kurangnya kita buka jalan dulu. Dah masuk kabinet tu kita okey lah, alhamdulillah. Yang penting kena ada suara yang menyampaikan. Wallahu alam. Sama lah juga macam pramugari ni. Saya rasa lega sikit dah. Saya cakap pada Prof Muhaya, Datuk Muhaya, dia kata alhamdulillah sekian lama kita duduk tu. Ada yang cakap kami menyalak benda yang tak berfaedah. Tak apa, saya tak kisah pun. Tapi alhamdulillah dengan apa yang kau panggil menyalak itulah, alhamdulillah jumpa pramugari, dia orang happy. Semalam masa nak keluar kapal terbang, ada seorang pramugari, dia kata terima kasih ustaz sebab suara-suara ustaz-ustaz yang cakap selalu tentang pramugari tutup aurat, kami dah dapat dah hasil dia. Bila Asia dah buat, mana Malaysia Airlines pun dalam proses ke arah itu agar standard dan semua. Alhamdulillah. So kita doa bagi sokongan. Jangan komen ni semua boleh. Nak buat kita bantu untuk yang terbaik. Wallahu alam. Kita bagi laluan dah azan dah. 1 minit lagi. Baca satu lagi soalan. Assalamualaikum ustaz. Ni tengah kecoh ustaz, seorang artis pakai iPhone 17 sedangkan dia merupakan artis yang menghalang kita memakai pakaian dan produk-produk daripada Israel. Kita tak boleh makan kita tidak boleh makan McD, tak boleh minum Starbucks, tapi dia pakai iPhone. Ni macam mana ni ustaz? Ni dia ni artis. Komen sikit. Oh, ini pun nak suruh aku komen. Kita bagi azan dulu lah, saya jawab lepas ni. Ni isu boykot. Benda ni dah dibincangkan dalam muzakarah fatwa. Tapi itulah, netizen ni kadang-kadang dia laju daripada kita kan. So kita bagi lalu azan, saya jawab. La ilaha illallah.
Tuan-tuan dan puan, untuk jawapan soalan tadi, boikot. Pertama sekali tuan-tuan kena ingat Allah tersebut, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Bagi tahu wahai Muhammad kepada mereka yang mengharamkan segala jenis perhiasan yang aku beri kepada mereka, dan juga kebaikan-kebaikan yang aku beri daripada rezeki-rezeki mereka. Jangan kamu mengharamkan benda yang halal. Itu satu. Nombor dua, bila kita nak boikot ini, jabatan mufti-mufti dia minta untuk JAKIM sediakan satu garis panduan. Dan garis panduan itu akan dibuat dalam satu kajian. Apa garis panduan yang tepat? Sebab bila kita kata boikot, produk tu milik orang Islam. So macam mana nak buat? Macam McD, pemiliknya kat Malaysia ni orang Islam punya. Kat situ ada loophole dia, benda yang perlu dilihat balik. Macam mana pemilik itu orang Islam? Dia pembayar zakat di Selangor, bayar zakat di wilayah. Baru-baru ni 300,000. Sebelum ni, sebelum boikot 11 juta. Dan duit itulah anak-anak murid saya kat UKM dapat. Anak-anak murid saya dekat kuis dapat, kat UIS. UIS antara penerima zakat terbesar untuk pelajar-pelajar negeri Selangor yang belajar dekat UIS. Betul kan, doktor? Jadi bila pendapatan zakat berkurangan, maka akan kuranglah zakat untuk diberikan kepada asnaf. Saya ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Zakat yang kita terima lebih kurang 1 bilion lebih sikit je. Tapi penggunaan lebih daripada penggunaan tu, maknanya pengagihan kepada asnaf tu lebih daripada kutipan. Nampak? Selangor sama juga. Jadi itu sebabnya kena tengok balik. Tu sebab perlu ada kajian, bukan boleh main boikot terus. Lepas tu anak murid saya yang dekat UKM berhenti kerja dekat McD dekat KL, dekat Bandar Baru Bangi tu, dekat taman tu, dekat tempat dia orang jogging tu, kan ada situ McD tu. So pendapatan kurang. So dia orang terpaksa diberhentikan. Datang jumpa saya kat UKM. Salah seorang tu pelajar Fakulti Islam. Kata, Ustaz, saya nak tangguh belajar. Saya kata, kenapa? Arwah ayah saya dah meninggal. Ayah meninggal. Saya dapat duit daripada kerja part time dekat McD. Jadi saya dah berhenti. Saya tak cukup duit sebab saya dah berhenti. Diberhentikan. Jadi sekarang ni saya nak tangguh belajar 1 semester. Nak bayar 1 semester. Orang Kedah. Orang Yan Kedah. Aku ingat lagi. Saya kata, berapa? Tak cukup. Dan 1,000. 1,000 tu yuran. Jadi bila jumpa kita tuan-tuan, tuan-tuan rasa saya nak bagi dia tak belajar? Dia pula dekat nak tahun 3 nak masuk tahun 4. Saya kata, tak apalah. Ustaz tanggung 10. Ustaz tanggung 1,000. Saya tanggung 1,000, kau kena habiskan. Tapi habislah. Cari kerja lain. Sambil-sambil tu carilah kerja lain. Bagilah 1,000. Nampak? Tu yang saya jumpa sendiri. Jadi macam mana kalau kita nak kata nak boikot secara umum? Itu pun nombor 2 kita kena tengok. Saya lihat dari aspek hukum. Saya bukan tengok daripada perasaan. Perasaan tu letak tepi dulu. Saya tak minum Starbucks. Saya tak makan McD. Tapi saya lihat dari sudut hukum. Tu sebab bila mufti-mufti bincang, kena ada satu parameter. Apa benda yang boleh boikot, apa tak boleh boikot. Kita kalau nak boikot, memang nak boikot semua. Saya pun tak nak boikot. Saya pun nak boikot. Memang saya boikot. Produk-produk Yahudi saya boikot. Antara benda yang paling saya boikot, rokok. Ni saya kat Mekah ni. Tok orang Sabah. Jutawan. Dia ada 4 Petronas dekat Sabah. Lepas tu dia ada mall macam-macam lah. Dia kata, Ustaz, aku pening juga Ustaz, dia kata. Kenapa? Semua orang tu tak, sebab dia ada McD. Dia ada McD dan dia ada Petronas. Setiap Petronas 4 ni ada rokok. Wajib ada rokok kat belakang. Nombor 2, dia ada McD. McD dia ada 3, 2 ke 3. Dia kata, selepas boikot Ustaz, pendapatan aku, dia kata, Ustaz, 1 bulan
90,000. 90,000 sebulan. Boykot punya pasal Ustaz, aku dapat 30,000 saja. Saya kata untung kau dapat 30,000. Dekat kawasan Bangi tu dapat 7,000 je. Kau 30,000 untung lah, Pak. Oh, aku susah, Pak. Tapi aku sakit kepala. Rokok laku keras. Untung terus. Saya pun confused. Kita ni pening ke apa? Rokok tu memang jelas-jelas Yahudi punya. Dibuat oleh Yahudi pada tahun 1887 di London. Dia berjaya jual sebanyak 800 bilion batang rokok, menyebabkan dia terkaya nombor 2 sampai hari ini di dunia. Saya bila viral benda tu, ada orang tulis bawah tu, alhamdulillah Ustaz, terima kasih bagi tahu rokok Yahudi ni punya. Tapi alhamdulillah kami tak isap rokok Yahudi, kami isap rokok gudang garam Indonesia punya. Susah lah kan. Kau situ tak ada rugi. Macam mana? Lepas tu nombor 3, nak boykot ni, kita kena tengok juga apa yang kita boleh boykot, apa yang tak boleh boykot. Kalau ada gandingan McD, macam di Saudi ada McD Al-Baik, dua-dua kuat. Orang pergi ke Al-Baik, McD tak hidup. Yang makan McD kat sana orang Melayu juga, orang Malaysia. Starbucks dekat sana, penuh Starbucks. Saya kata, makcik, minum Starbucks dekat Malaysia tak minum? Lain Ustaz, ni depan Masjid Nabawi lain. Garu kepala saya. Itu sebabnya bila tidak ada garis panduan yang tepat, menyebabkan orang confuse antara nak minum tak minum. Dia kena ada, macam arak senang. Haram arak sebab apa? Arak itu haram sebab mabuk. Di mana-mana pun tuan-tuan pergi, ada makanan minuman yang mabuk, haram hukum dia. Mabuk jelas, dia panggil illah mundabitah. Illah yang tepat, yang tak goyang lah gitu. Tapi kalau macam ni nak haramkan sebab dia Yahudi, iPhone tu yang artis ni kena. Dia pakai iPhone. Saya pakai iPhone ni. iPhone US punya. US memang of course lah penyokong kuat ni kan. Israel. Belakang dia orang Yahudi. Nak buat macam mana? Tapi sebab dia negara kuat, tu sebab bila datang Malaysia, kita bagi point kepada PM sampaikan tentang Gaza. Nak dengar tak apa. Yang penting kau datang ke tempat aku cakap dah siap-siap. Itu dia punya asas. Saya punya Syria sekarang ni. Syria kan baru naik si Ahmad ni. Dia pergi jumpa dengan Donald Trump. Benda yang sama juga cakap, bangunkan balik Syria setelah dihuru-harakan oleh Bashar Assad atas bantuan Israel. Jelas Israel bantu belakang. Tapi tuan-tuan membuat, itulah dia. Nak tak nak, benda tu kena faham betul-betul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bila angkat, dia marah orang tu, dia suruh boykot. Tapi pada masa sama dia pakai iPhone 17. Marahlah orang ni. Tapi sebab dia orang marah, sebab dia artis. Kita tu imam tak ada masalah, pun tak kacau. Tu imam pun kadang-kadang dia pun makan kat McD tu. Dia tak bermasalah. Lebih teruk lagi imam tu, Marlboro jatuh poket. Tu lebih teruk lagi lah. Wallahu a'lam. Dah tuan-tuan. Kita sambung bulan depan pula. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.